Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ni Ahmad Iman Shah bin Azli. Saya akan membahaskan tentang pengenalan untuk masalah sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat Malaysia pada masa kini semakin ketara seiring dengan perkembangan teknologi dan peralihan nilai dalam kalangan generasi muda. Antara isu sosial yang sering dibincangkan ialah ketagihan media sosial, zina dan pembuangan bayi yang memberi kesan besar terhadap kesejahteraan dan sosial masyarakat. Media sosial yang pada asalnya bertujuan untuk memudahkan komunikasi, kini telah mewujudkan masalah ketagihan, khususnya dalam kalangan remaja dan mahasiswa sehingga menjejaskan emosi, tingkah laku dan hubungan sosial. Dalam masa yang sama, peningkatan kes zina dan pembuangan bayi mencerminkan kelemahan dalam penghayatan nilai moral. Pendidikan seksual yang kurang berkesan serta cabaran dalam pembentukan sasiah generasi muda. Mahasiswa sebagai golongan pendidikan bukan sahaja terkesan oleh isu-isu ini, malah memainkan peranan yang penting sebagai ejen perubahan yang mampu mempengaruhi hala tuju masyarakat. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk meneliti persepsi mahasiswa terhadap isu ketagihan media sosial, zina dan pembuangan bayi, serta memahami kesannya terhadap moral dan sosial masyarakat agar langkah pencegahan dan intervensi yang lebih berkesan dapat dirangka oleh pihak berkepentingan. Seterusnya, latar belakang isu sosial. Latar belakang ini membincangkan tentang isu sosial dalam kalangan remaja di Malaysia, iaitu zina, pembuangan bayi dan ketagihan media sosial. Dalam era kemodenan ini, perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup telah mempengaruhi nilai dan tingkah laku remaja. Zina, iaitu hubungan tanpa ikatan yang sah, sering berlaku akibat pengaruh rakan sebaya, media dan kurangnya bimbingan moral. Kesannya, sesetengah remaja menghadapi kehamilan luar nikah yang akhirnya mendorong kepada pembuangan bayi akibat daripada tekanan dan rasa malu. Selain itu, ketagihan media sosial semakin membimbangkan kerana penggunaan yang berlebihan menjejaskan pelajaran, hubungan sosial dan kesejahteraan emosi remaja. Kesimpulannya, isu-isu ini menunjukkan tentang kepentingan pendidikan nilai, sokongan keluarga dan kesedaran masyarakat dalam membimbing remaja menghadapi cabaran sosial pada masa kini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Safiuddin Iman bin Ridwan. Saya akan membentangkan bahagian 3.0 iaitu kesan isu sosial dengan memfokuskan kepada kesan ekonomi dan juga politik. Jadi untuk kesan ekonomi, berdasarkan kajian yang kami buat, isu sosial memberi kesan secara langsung terhadap prestasi akademik pelajar, di mana pelajar akan lebih cenderung kurang fokus terhadap pelajaran akibat ketagihan media sosial dan juga tekanan emosi. Keadaan ini menjejaskan pembentukan modal insan yang berkualiti. Ia akhirnya akan memberikan kesan negatif kepada pasaran kerja dan juga produktiviti negara. Selain daripada itu, masalah sosial seperti kehamilan luar nikah dan juga pembuangan bayi turut melibatkan kos kebajikan yang tinggi kepada kerajaan. Hal ini termasuk rawatan kesihatan dan juga penjagaan jangka panjang. Beban kewangan ini sepatutnya boleh dimanfaatkan kepada perkara yang lebih positif seperti pembangunan pendidikan dan juga teknologi, dan bukannya sebaliknya. Dari sudut politik, peningkatan isu sosial dalam kalangan remaja telah mencetuskan tekanan terhadap kerajaan untuk merangka dasar dan juga intervensi yang lebih tegas, khususnya dalam bidang pendidikan dan pembangunan sosial. Isu sosial pelajar telah berkembang menjadi agenda yang disebut dalam politik dan juga menjadi pembahasan untuk dasar negara. Selain daripada itu, ketagihan media sosial juga boleh membuka ruang kepada penyebaran maklumat palsu yang boleh mempengaruhi persepsi politik kepada pelajar terhadap institusi kerajaan. Daripada dapatan soal selidik kami menunjukkan bahawa isu sosial menjejaskan hubungan pelajar serta mewujudkan suasana fakulti yang kurang harmoni, sekaligus mencerminkan kepentingan peranan kerajaan dekat dalam memastikan kestabilan sosial di peringkat institusi pendidikan. Untuk penutup kesannya. Assalamualaikum. Nama saya Rizki Fahmi Ismail. Saya akan menerangkan tentang kesan kepada masyarakat. Yang pertama sekali, golongan muda kurang bergaul dalam dunia sebenar. Ketagihan media sosial menyebabkan golongan muda
ibu lebih selesa berinteraksi secara maya berbanding secara bersemuka. Keadaan ini mengurangkan kemahiran mereka untuk berkomunikasi secara interpersonal, empati dan juga keupayaan mereka untuk bersama dalam sesebuah masyarakat. Yang seterusnya, kes zina dan pembuangan bayi meningkat. Peningkatan kes zina dan pembuangan bayi mencerminkan kemerosotannya nilai moral dan akhlak dalam kalangan remaja zaman kini. Fenomena ini juga menimbulkan kebimbangan masyarakat kerana ia melibatkan pelanggaran norma sosial serta undang-undang. Selain itu, isu ini juga memberi kesan jangka panjang terhadap struktur institusi, keluarga dan kesejahteraan sosial negara. Dan untuk terakhir sekali, masyarakat terpaksa menanggung beban emosi dan juga kos sosial. Masalah sosial yang melibatkan remaja bukan sahaja memberi kesan kepada individu, tapi turut membebankan masyarakat secara keseluruhannya. Beban emosi timbul apabila masyarakat berdepan dengan peningkatan kes jenayah, pembuangan bayi dan juga keruntuhan akhlak. Dari sudut kos sosial pula, kerajaan dan komuniti perlu menyediakan perkhidmatan kebajikan dan rawatan kesihatan untuk melakukan pemulihan sosial, juga memerlukan peruntukan kewangan yang besar. Seterusnya, kesan kepada agama dan juga sosial. Yang pertama, penghayatan agama semakin lemah. Ketagihan media sosial serta penglibatan dalam gejala sosial menyebabkan golongan muda terutamanya semakin mengabaikan amalan dan juga ajaran agama. Kurangnya penghayatan terhadap nilai keagamaan melemahkan benteng moral diri, sekaligus menjadikan individu itu lebih terdedah kepada tingkah laku yang bercanggah dengan ajaran agama dan juga norma masyarakat. Yang kedua, petanda kemerosotan akhlak generasi muda. Peningkatan kes zina dan juga pembuangan bayi merupakan petunjuk jelas bahawa kemerosotan akhlak dalam kalangan generasi muda. Situasi ini mencerminkan kegagalan pembentukan asasiah berasaskan nilai agama, di mana prinsip halal dan haram semakin dipandang ringan dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, meruntuhkan nilai kemanusiaan. Apabila pegangan agama semakin terhakis, nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, tanggungjawab dan juga rasa ihsan turut terjejas. Fenomena ini, seperti pembuangan bayi, misalnya menunjukkan hilangnya sifat belas kasihan terhadap nyawa manusia itu, sekaligus mencerminkan keruntuhan nilai moral dan etika yang sepatutnya menjadi teras dalam kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syahidul Syamil bin Mahmudin dan saya akan membentangkan untuk bahagian laporan dan perbincangan. Berdasarkan kajian telah kami dapati menggunakan media platform Google Form untuk membincangkan masalah sosial dalam kalangan pelajar Fakulti Literature. Berdasarkan catatan yang dipaparkan di bawah, majoriti responden sangat bersetuju bahawa sesi kaunseling dan sokongan emosi merupakan langkah paling penting dalam menangani masalah sosial. Dan selain itu, kerjasama antara ibu bapa dan fakulti serta pemantauan penggunaan media sosial turut dikenal pasti sebagai langkah utama yang berkesan. Kesimpulan dalam kajian ini menegaskan bahawa pendekatan sokongan yang menyeluruh dan bersepadu amat diperlukan bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif dan seimbang. Sebagai kesimpulan, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti bentuk masalah sosial dalam kalangan remaja, kesan-kesannya serta langkah mengatasinya. Berdasarkan dapatan kajian, masalah sosial seperti zina, pembuangan bayi dan ketagihan media sosial semakin meningkat dalam kalangan remaja. Situasi ini dipengaruhi oleh perkembangan media digital, kurang kawalan diri serta kelemahan bimbingan daripada keluarga dari segi pendidikan dan agama. Masalah sosial ini memberi kesan yang besar terhadap pelbagai aspek kehidupan, dari sudut ekonomi,
prestasi akademik remaja semakin merosot dan pembangunan modal insan negara menjadi lemah. Dari aspek politik pula, kerajaan perlu memperkukuhkan dasar pendidikan dan keselamatan digital bagi menangani isu ini. Dari sudut masyarakat, hubungan sosial menjadi semakin renggang dan nilai moral remaja semakin merosot. Manakala dari aspek agama pula, penghayatan nilai agama semakin lemah sehingga menjejaskan jati diri remaja. Oleh itu, kajian ini menegaskan bahawa kerjasama menyeluruh antara keluarga, sekolah, institusi agama, masyarakat dan kerajaan amat penting bagi membentuk remaja yang berakhlak, seimbang dan berkualiti demi menjamin kestabilan sosial serta masa depan negara.